Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asma'ul Husna yang ke-95, An-Nur. Allah itu namanya An-Nur. An-Nur maknanya maha cahaya, bercahaya. Ada cahaya. Cahaya itu maknanya nama Allah. Dan Allah bersifat dengan cahaya. Ada cahaya. Dan maksud dengan cahaya di sini adalah cahaya iman. Mana orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu Allah Ta'ala beri cahaya. Muka dan cantik. Kalau siapa ni cantik, maknanya beriman, bertakwa, ikut perintah Allah, mukanya sentiasa berseri-seri. Contohnya kalau dia bangun gaji, bangun pagi, main subuh. Mestilah udara di waktu subuh tu adalah udara yang bagus, yang baik, menyinarkan. Sebelum datang matahari, mukanya jadi sentiasa berseri-seri. Dengan cahaya matahari pula lagi bersinar kan. Kalau kena cahaya matahari gelap pula lah. Tapi maknanya udara waktu pagi tu bagus. Ini boleh tanya barang perubatan sains pun macam tu. Apa nak jaga awet muda, bangunlah pagi. Jadi Islam dah mewajibkan orang Islam main subuh. Orang Islam semuanya lihat muda, dia belakang. Walaupun nampak tua tapi masih nampak macam orang muda. Kerana dia sembahyang. Begitulah cahaya melalui dalam hadis Nabi sebut mengenai cahaya wuduk. Dalam Islam kan nak sembahyang kena ambil air wuduk. Bekas air wuduk tu ada sebenarnya itulah menyebabkan seorang itu menjadi anggotanya di hari akhirat nanti dibangkit dan kubur nampak bercahaya. Kalau di dunia pun nampak dia punya kulit tegang. Maknanya kulitnya bersinar. Tapi taklah keluar cahaya. Maknanya nampak berseri. Ada seri lah. Macam rumah ada seri. Macam istana ini ada seri cahaya. Tambah pula ada lampu banyak pula. Maknanya memang bercahaya lah. Cahaya yang melampu manusia ni perlu berilmu pengetahuan. Cahaya elektrik. Macam lah cahayanya. Tapi cahaya yang Allah Ta'ala sedia mulanya cahaya matahari, cahaya bulan, dan juga Allah Ta'ala cahaya keimanan. Ketakwaan seorang itu kepada Allah SWT ada cahaya. Itulah maksud cahaya. Dan cahaya ini adalah mendorong manusia itu pada keadaan yang Al-Quran sebut daripada keadaan yang gelap, kegelapan, zulumat menjadi an-nur, cahaya. Kegelapan ini sebab kekufuran, fasik, zalim, asi, berdosa. Dan bercahaya ini adalah menjadi seorang yang Islam, beramal, ibadat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjuang atas nama Islam. Itu dah cahaya. Hidup perjuangan, ada perjuangan. Makna walaupun dia makan, tidur, dia berjuang juga. Ada cita-cita perjuangan, dia boleh semangat. Tapi kalau tak ada perjuangan, makan, tidur, tak ada cita-cita pula, memang melemahkan semangat. Itulah hikmah daripada nur, cahaya iman yang telah berikan kepada manusia melalui cahayanya. Ini adalah ketentuan Allah SWT atas nama Allah An-Nur. Sebab itulah orang boleh nama Nur, Nur Ain. Nur tu nama Tuhan, Ain tu mata, cahaya mata. Memanglah Nur Ain ni cahaya mataku. Nurul Huda, cahaya petunjuk kepada Allah. Macam-macam lah. Nur tu mana asal nama Tuhan. Orang boleh nama Allah ni boleh dinisbahkan kepada manusia, dikaitkan dengan berbagai-bagai cahaya. Nur Islam, aku ada juga cahaya Islam. Nur Iman, Nur Huda, Abdul Huda, macam boleh dikaitkan nur ini dengan nama seorang. Nur Syam'i, cahaya pendengaranku. Makna orang yang suka mendengar kebaikan.
Pasti baik. Itu nak samain. Cahaya telinga. Telinga dia mendengar tak pekak. Kalau orang panggil dengar. Ini nama semai panggil tak dengar. Itu bukan percaya lagi lah. Makna cahaya nur ini nak cerita nama Allah dan boleh dikaitkan dengan sifat yang ada pada makhluk, pada manusia atas tujuan untuk memberi kebaikan dan kesejahteraan di manusia itu sendiri. Supaya mata dia, cahaya mata jadi mata yang terang. Cahaya telinga, telinga dia mana itu sensitif dengar. Cahaya otak, otaknya bergeliga. Macam-macam lagi kita dikaitkan tentang nur Allah ini dengan sifat yang ada pada manusia. Tapi An-Nur itu sebenarnya lah nama Allah. Yang dimaksudkan An-Nur itu biasa orang tafsir adalah Nurul Iman. Cahaya iman. Maknanya seorang itu nak menjadi iman, nak pegang pada agama sebenarnya dia dapat cahaya Allah. Ini benda ni masuk alam gaib lah. Macam mana cahaya tu kita tak boleh nak explain. Tapi sebenarnya dia dapat daripada petunjuk cahaya Allah. Sebab An-Nur ni cerita sifat Allah yang berikutnya. Al-Hadi pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.